Aktiviti sukaneka seorang ibu bersama anaknya yang sepatutnya menciptakan memori bahagia, namun siapa sangka dalam sekelip mata memori bahagia tersebut telah menciptakan detik hitam kepada keluarga mereka. Inilah kisah Puan Nursyiratul Ashikin yang ditimpa bencana. Pada 13 hari bulan 6, hari Sabtu, saya ada program sukaneka untuk tadika anak yang berumur 6 tahun lah. So untuk program tadika ni dia invite parents dan anak untuk bermain sukan bersama. So selepas settle anak bermain sukan, so dia invite ibu bermain sekali dengan anak. So saya join program tu, saya join yang sukaneka bersama anak. Saya terlanggar kaki seorang budak, so saya terjatuh. Bila saya bangun tu, tangan saya belah kiri ni sakit kebas. So selepas tu saya pergi ke klinik, X-ray apa semua. Dia cakap tulang tangan kiri saya, 2 tulang tu patah. So kita refer kepada ke hospital lah untuk tindakan lanjut. So tangan saya bersemil lah sampai ke hari ni. Bila dekat kecemasan tu, doktor dah maklum yang tangan saya ni tulang dia patah, so kemungkinan kena masuk ke implant lah kan. Selepas isu dekat kecemasan tu, saya pergi dekat Pekeso untuk dapatkan borang je, sebab HR pun cakap yang skim 24 jam ni. So saya tak tahu sangat lagi. So saya pergi dekat Pekeso Kemaman. Dia orang bagi borang, dia kata okey sebab saya masih bekerja dan company mencarum, so saya layak mohon bila jumpa doktor. Okey, doktor tanya pasal caruman Pekeso, doktor tanya saya bekerja ke tak. So bila saya menjawab soalan tu, okey, doktor kata Pekeso ni dia boleh bayar direct kepada pihak pembekal untuk implant. So tu first time saya tahu. Doktor minta saya isikan form 34. Okey, bila kita isi yang 4 tu, doktor sendiri yang isi dalam sistem. So dia kata kalau saya layak, Pekeso akan direct lah dengan hospital ataupun Pekeso akan direct dengan saya. So beberapa hari lepas tu saya dapat call daripada pihak Pekeso lah untuk datang ziarah. So dekat situ yang lagi saya tahu lagi detail, sebenarnya Pekeso memang cover untuk implant. So dekat situ untuk saya sendiri lah, kita tidak perlu keluarkan duit dalam kos dalam 2 hingga 3 ribu lah kalau tidak macam kita pakai duit sendiri kan. Okay, satu. So yang keduanya, bila Pekeso datang kat rumah ziarah itu, MC itu berbayar. Setakat tempoh ni, 2 lah untuk implant, 1 direct Pekeso direct dengan hospital, yang keduanya MC sepanjang saya berada di rumah ni lah, tak boleh pergi ke tempat kerja. Jadi proses tu Puan rasa macam mana? So kalau untuk saya lah, ni first time kan, kita kata daripada segi sudut first time, bagi saya mudah sangat sebab saya punya documentation, saya just ambil borang je, saya tak isi apa-apa pun. So dekat doktor yang tanda suami saya fill up. So doktor submit dalam sistem. So bila Pekeso datang sekali lagi, saya cakap saya tak boleh isi sebab tangan saya, dominan saya belah kiri. Pihak Pekeso juga tolong isikan. So esokkannya Pekeso verify dengan pihak company. Untuk bahagian majikan kan, bahagian majikan company kena verify dengan Pekeso. So okey, yelah benda jadilah. Tapi daripada segi documentation tu, alhamdulillah saya macam tak struggle sangat. Bukan tak struggle sangat, tak struggle banyak. Bila kita tak tahu, kita tak cakna sebenarnya. Kita just ambil input tu sekadar surface je, sekadar membaca. Tapi bila sesuatu tu berlaku, kita sendiri yang direct dengan Pekeso kan, kita dapat input direct dengan Pekeso. Hospital sendiri pun bagi input yang sama. So sebenarnya dia ada benefit yang bila kita explore, kita tahu benefit tu banyak sangat membantu kita. Skim Lindung 24 Jam ni skim yang first time dia laksanakan pada 1 bulan 6. So untuk saya sendiri, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Pekeso. Saya rasa kalau tanpa kehadiran Pekeso dalam situasi saya ni, saya agak struggling sikit lah. Memang kita akan keluarkan duit sendiri juga untuk pembiayaan kos kesihatan ni. Tapi at least dengan adanya bantuan Pekeso ni, dia something. Saya macam kita beban kewangan tu memang sangat-sangat release lah. Kita tak payah fikir sebab kita just depend pada Pekeso handle everything. So tinggal kita dengan pihak hospital je nanti. So saya harap untuk siapa-siapa pun dekat luar sana lah, dia macam gini, kita dapatkan input daripada sumber yang betul, kita dapatkan knowledge daripada pihak yang betul. So kita bertanya pihak yang betul, pihak hospital, pihak Pekeso, apa yang kita boleh buat dan apa yang kita akan dapat. So barulah kita berada di keadaan yang betul lah. Barulah orang boleh bantu kita dan kita pun boleh sebarkan input yang betul lah. Memang kalau ikutkan caruman ni wajib untuk semua. Tapi yang merasai situasi tu, merasai insiden tu, dia lagi memerlukan. So bagi mereka yang mencarum tu, kita komit je untuk mencarum sebab kita tak tahu apa yang jadi pada masa akan datang. So kita at least kita boleh membantu sesama kita lah.